pakai di Mekah. Sekarang dekat Malaysia dah banyak. Macam-macam ada Celcom Digi, ada Maxis, ada Unify ke apa tahu. Itu dah ada boleh buat roaming. Dia tawarkan package untuk jemaah haji. Jadi bolehlah survey sekarang yang mana yang paling okey, yang mana paling murah, yang boleh guna selama 40 hingga 45 hari kat sana. Jadi yang kenapa kita orang kata lebih mudah menggunakan Line Malaysia, sebab kita boleh menggunakan WhatsApp, telefon, menggunakan nak call kat WhatsApp, melalui WhatsApp pun boleh. Kalau kita menggunakan, dia boleh juga beli SIM card di Mekah. Ada macam-macam. Ada Mobili, ada SIM, ada STC. Kat sana bila kita beli, dia adalah tempoh dia, ada harga dia. Boleh, tapi kalau ada masalah, kita nak pergi jumpa pula Pak Arab yang kita ni, nak bercakap, dah lah tak pandai, nak explain pun tak erti. Jadi orang kata, kalau yang Malaysia punya, saya rasa ramai yang dah faham dah macam mana penggunaan dia, dan kita pergi jumpa pegawai. Nanti pun akan ada ramai pegawai nak pergi haji, dia akan promote SIM card tu. Okay? Saya rasa clear yang ni ya? Next. Okay. Tukaran mata wang, nak bawa duit banyak mana? Okay. Kalau ikut tabung haji, sekarang ni dia dah tak ada kaunter untuk ambil duit daripada akaun tabung haji direct. Kalau dulu ada. Sekarang ni dia suruh aktifkan kat Bank Islam, iaitu aktifkan penggunaan ataupun transaksi di luar negara. Okay, itu salah satu. Yang kedua, sekarang ni dah ada aplikasi, iaitu sistem baru, iaitu Merchant Trade ataupun BigPay. Okay, kenapa saya cadangkan yang ni? Sebab bakal haji tak payah nak bawa duit selambat satu beg cash dalam beg. Bawa sekadar keperluan dalam perjalanan, selebihnya masukkan dalam kad. Macam mana nak cari ni? Merchant Trade dia ada kedai dia, kaunter untuk buka akaun kad. BigPay melalui aplikasi online. Okay. Kalau nak mudah, Merchant Trade lah. Dan dia punya kadar tukaran mata wang ni agak rendah kalau kita berbanding dengan kita pergi kaunter untuk buat pertukaran. Okay, Merchant Trade boleh pergi. Sekarang ni tengah murah. Kalau tengah murah, buka awal-awal Merchant Trade, beli siap-siap duit dalam SAR. Simpanlah 10,000 ke dalam tu, dalam SAR. Dan saya percaya biasanya lah kalau musim haji, nanti kadar mata wang akan naik sampai 1.3. Jadi sebelum naik 1.3, saya bagi tahu hari ni lebih kurang 1.167 macam gitulah. Beli siap-siap, simpan dalam kad Merchant Trade. Nanti orang tanya, dah saya tukar sampai 10,000 dalam tu. Tak rugi. Sebab kita balik Malaysia pun, kita boleh tukar balik kepada duit Malaysia, boleh berbelanja sebab dia ada wave. Dia boleh guna di seluruh tempat. Nak pergi Hong Kong, nak pergi mana, ada tempat yang tak boleh guna, tapi kebanyakannya boleh guna. Okay. Yang ni kalau search dekat tempat masing-masing, dia akan tunjuklah kat mana kita nak pergi. Merchant Trade banyak kelebihan. Saya guna BigPay, saya guna Merchant Trade pun saya guna. BigPay ni saya dah guna, saya tak tahu 15 tahun dah ikut saya guna. Banyak saya dapat kelebihan daripada BigPay punya sistem. Okay, next. Nak bawa duit cash pun boleh, tak ada masalah. Mana ni bang? Bank Islam ke? Apa kita dah Bank Islam? Satu je lah. Lupa. Okay, terima kasih Pok Syahrul, saya panggil adik saya. Pok Syahrul yang bongsu. Okay, tapi nampak tua pada saya kan? Okay, macam mana kita nak top up duit? Okay, Merchant Trade ni dia menggunakan JomPay. JomPay, dia akan ada sistem dalam telefon kita. Dia suruh kita download, dan hanya kita boleh buka
sebab dia ada pin apa semua lah. Lepas tu dia macam klik bank punya ni lah, saya klik kan. Okey, menggunakan JomPay, nombor JomPay tu dia akan bagi. Lepas tu reference account kita pun kita saja yang tahu. Jadi JomPay sahaja, duit daripada account sana boleh transfer ke merchant trading. Okey, katakanlah dekat Mekah dah saya nak berbelanja, macam mana? Dia boleh wave, dia boleh ada pakai slot card, dan dia boleh kita keluar duit. Keluar duit ada nombor pin lah. Keluar duit cuma kalau keluar duit jangan hari-hari. Hari ni keluar 300, nanti keluar banyak habis duit. Lepas tu tengah hari keluar lagi. Dia charge mahal. Kalau ikut sebelum ni dia charge sekali je kita tu 10 riyal. 10 riyal. Jadi kalau bolehlah kat Mekah tu keluar 2 kali, sekali keluar 5,000 orang hantar. 5,000 belanja. Kat Madinah pula keluar lagi 5,000 belanja. Jadi 10 setiap kali tu sikit je lah dia charge untuk kita keluar. Okay. Kalau ada soalan boleh PM. Semua staf-staf kat sini, Syaharul, Roshayati, bahagian pengutip hutang, saya tak pengutip hutang. Okay, boleh personal tanya macam mana nak buat apa ni macam ni. Okay, sebab saya tak nak habiskan masa dalam ni, nanti banyak masalah dalam. Maknanya kita nak pergi ke sesi yang seterusnya. Okay. Tapi tak juga kedai mana yang kedai yang besar tu dia boleh. Okey. Dekat Mekah sekarang ni saya rasa ramai yang tanya apakah harga kalau kita nak nak booking upah tolak. Ini anggaran ya. Nanti macam saya pergi umrah hari tu 350 je. Kenapa haji macam ni? Haji tak sama sayang. Jadi haji kos dia semua tinggi. Jadi untuk melontak anggaran 1,000 hingga 1,200 SAR, bukan ringgit Malaysia ya. Orang yang tukar tolak kadang-kadang kita bagi 350 dia tak pandang. Sebab harga masa haji orang lain bagi semua mahal, tinggi. Ini anggaran. Jadi kalau rasa kemungkinan bukan rasa kita ni memang ada nak menggunakan wheelchair masa melontar apa ni nak daripada ke Mina nak pergi ke yang melontar mula-mula Zulhijjah tu Kubra, boleh kena bagi tahu awal-awal kepada pihak pengurusan. Sebab kita tidak boleh tempah last minute. Sebab permintaan terhadap orang yang nak upah tolak ni terlalu tinggi. Jangan pula. Okey, turun. Ji, saya nak naik kursi roda lah. Minta maaf lah. Sebab kalau tak dapat, kalau dapat alhamdulillah. Sebab kalau last minute kita nak cari kursi rodanya, nak cari orang yang tolaknya, sebab orang yang tolak, petugas kita yang tolak di dalam kawasan masyarakat itu tidak boleh masuk tanpa permit. Kita kena mohon permit. Dia bertugas, dia orang tempatan tapi bertugas di dalam kawasan masyarakat. Faham ya? Faham, tapi nanti kat sana dah tak ingat dah saya bagi tahu. Saya nak juga kursi roda. Jenuh lah Haji Syafiq nanti. Nak cari kursi roda. Okey, kalau rasa-rasa kita ni memang ada masalah kesihatan, plan awal-awal. Inilah harga dia. Tak semestinya setiap sesi tu kita nak pakai kursi roda kan. Masa ni rasa sihat lagi, tapi nanti saya bagi tahu seterusnya. Ada tapinya. Okey. Ni perkhidmatan pagi. Kalau sebelum ni ada jemaah, ada bakal haji yang pergi untuk umrah, kita ada skuter. Yang merempit dalam tu. Sekarang tak ada. Dia tak ada. Dia hanya sediakan pagi. Pagi ni driver dia yang bawa, kita duduk sahaja. Sebab apa? Dia kata sebab orang Malaysia ni suka merempit. Dia dah tunjuk gambar kura-kura, kita nak juga gambar kuda. Jam dia punya engine. Okey. Jadi bagi anggaran harga dia tahun lepas lebih kurang macam ni. Kalau tahun ni naik, saya jangan marah saya, ini anggaran tahun lepas. Okey? Mungkin harga berubah lah. Okey. Lepas tu, okey. Kalau dulu
kita pergi ziarah Masjid Quba, kita ada bawa ziarah Masjid Quba yang di bawah travel sendiri. Tapi katakanlah nak pergi lagi sebab kita mungkin ada masa nak pergi, ada bagi yang sediakan, tunjuk sikit dia punya video bagi tu. Ni adalah kita punya petugas Damu Tawif yang test dulu naik bagi pergi ke Masjid Quba. Tak jauh pun perjalanan dia, sambil tengok pemandangan kota Madinah. Okay, next. Okay, ini adalah keperluan dan kelengkapan yang Bakar Haji tadi, tuan-puan semua ambil tadi dalam kotak. Okay, dah buat checklist. Okay, saya akan ini dia adalah senarannya. Banyak kan kita bagi. Okay, yang ni wajib bawa, jangan tinggal. Yang ni wajib bawa. Okay, nombor 1 tu adalah Wajib. memanglah wajib, kau tidak nak tak ada apa. Okay, besar kan? Ke tak besar lagi? Tak usah. Tak ada lah, okey. Cukup. Nanti tak nak angkat ini pun saya angkat. Oh, ingat aku saya mampu kuat tadi nak angkat ni. Okay. Jadi ini adalah 28 inci. Kenapa saya ambil, kita orang ni ambil 28 inci? Umrah biasanya 24 inci. Okay, untuk 28 inci ni dia boleh muat sehingga 30 kg kalau kita letak banyak. Kalau kecuali kalau yang berat-berat macam kurma tu memang lebih lah. Kalau kata macam pakaian apa semua tu, insya-Allah dalam 30 kg. 30 kg, kalau ada yang tanya boleh tak saya nak bawa 2 beg? Boleh, tapi campur 2 tu tidak boleh melebihi 30 kg. Okey, dah patut orang saya beli banyak-banyak. Pos. Pos harga dia ada. Anggaran dia ada, nanti saya beritahu. Okey, lepas tu kita ada hand carry. Model kita lambat lah, tak bergaya. Okey, itu adalah hand carry. Tahun lepas kita ada bagi hand carry, kita bagi backpack. Tapi apa jadi bila berjalan daripada Mina, Muasim pergi ke Quba, sampai ada jemaah cakap saya nak lempar je beg ni. Menyesal saya bawa banyak-banyak. Sebab kita penat daripada Muzdalifah, penat. Jadi masa ni semua keperluan kita nak bawa, nak pergi ke Mina. Ini nak orang perempuan. Habis benda nak bawa. Orang lelaki okey simple, dia bawa ini ikut list. Orang perempuan banyak. Ini. Satu beg ni tak muat ni, jangan jadi cakap kat saya. Tak apa, nanti saya bagi list. Muat, insya-Allah. Okey, yang ni semua ada Ada. Semua ada. Semua elok, zip semua elok. Okey. Lepas tu kita ada sling bag. Okey, yang tu yang atas ni tadi, yang sling hand carry ni bawa naik atas. Sebab kita masuk Mekah dulu, jadi yang lelaki memang kena bawa ke ihram masuk dalam ni. Pakai berkelengkapan ihram dan juga satu persalinan. Kalau orang perempuan lah, satu persalinan dalam ni sebab nak tukar ke ihram dalam ni. Jangan pula letak dalam beg yang besar ni, nanti sampai ke air kita pakai kain selimut dalam flight. Ada. Okey. Lepas tu kita ada sling bag. Sling bag ni adalah bag dokumen. Tak payah nak bawa bag Bonia ke, tak payah kalau saya tengok. Ini saya beli mahal tau. Ini mahal ni. Jadi yang ni kena bawa, wajib, tak boleh tukar. Okey, sebab ini salah satunya sebab orang lelaki bila dia bawa, inilah satu petunjuk atau panduan kepada petugas-petugas kita. Oh, jemaah kembara. Yang perempuan biasanya dipakai dimasukkan dalam telekong. Yang lelaki ini. Ini kembara punya lah. Oh, jemaah kembara. Jadi tak payah bawa beg lain. Ini nanti sebab nak letak dokumen masa lapu diri, pasport, apa semua yang berkaitan dokumen-dokumen penting. Ini yang penting. Okey. Lepas tu tadi tanya kat mana shoe bag? Shoe bag buka dalam ni akan jumpa shoe bag. Ada shoe bag
Okey. Shoe bag ni adalah ada orang bila letak kek heram galah kat belakang. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah pun boleh. Tapi ni sebenarnya kegunaan dia untuk letak slipper dan kasut. Sebab bila kita masuk masjid, kita takut nak tinggal kita punya kasut kat luar. Jadi kita letaklah dalam ni. Inilah kegunaan dia. Jangan pula nanti Allah je. Saya tertinggal lah anak saya ambil pergi sekolah. Letakkan susukan dia Allah. Dekat Moverpick tu memang kita tak ada bawa dah. Jadi tolong cek. Nanti tertinggal apa-apa. Orang kata payah kita. Saya daripada Terengganu jauh nak bawa. Okey. Lepas tu kita ada vacuum flush set. Okey, ini adalah kita bagi kena bawa. Pasal apa? Ini adalah untuk kita guna di Mina dan Arafah. Sebab dia orang tak bagi gelas. Dia ada bagi di Arafah tapi lambat. Jadi kita ni ada kopi, ada air panas semua. Lepas tu dia nak minum macam mana? Nak bancuh macam mana? Inilah kita bagi. Jadi air ni setiap panas lah yang ni. Ni kita ada bagi 2 cawan. Nak bawa 1 cawan pun tak ada masalah. Yang 2 lagi tu nak tinggal tak ada masalah. Yang tu kena bawa. Okey? Lepas tu kita ada payung. Payung ni boleh lah untuk bergaya. Tak ada bukan untuk bergaya. Ini untuk diguna pakai masa kita jalan kaki yang antara Mina apa semua tu di Arafah. Sebab cuaca sangat-sangat panas. Jadi kegunaan payung ni memang sangat penting. Jangan lupa. Seterusnya kita ada sejadah. Tak payah nak bawa sejadah tebal-tebal yang mahal-mahal tu kita dah bagi. Sebab beg kita tak boleh nak letak sejadah tebal-tebal. Ini untuk kita letak dalam beg untuk bawa pergi ke masyarakat. Okey, kita dah bagi ni dah ada. Kalau siapa tengok asisten USN, dia dah tunjuk satu persatu barang-barang yang bawa ke Mina apa semua nak bertolak tu kan. Tengok macam mana dia bawa. Semua yang nipis-nipis. Okey. Ini apa? Fishing cat. Nak pergi memancing ke? Tak. Fishing cat ni pakai masa kita nak berjalan yang pergi melontar ke apa semua tu lah. Dah lepas ihram lelaki, masa ihram tak pakai. Masa ihram tak boleh pakai orang lelaki, ni kan tutup. Saya cakap tadi masa melontar yang dah buat nafas awal, dah lepas 10 larangan tu boleh pakai. Nanti tak tahu yang tu. Okey. Lepas tu ni penting ni. Dalam kapal terbang tak ada bantal lah. Jangan buat pula pergi bawa bantal busuk kat rumah. Kita dah bagi ni untuk kegunaan dalam flight bawa. Macam mana nak bawa nanti, macam mana nak sumbat? Ikat kat sini boleh ikat. Macam tu. Kan? Nampak? Baru buat cantik ni kan? Okey. Tu pun kena tengok. Telekong, kita ada yang ni telekong. Saya nak tanya, ada tak jemaah yang dapat telekong yang color dia sedikit malap? Maksudnya pudar daripada color ni. Ada tulisan hijau. So, sebab color dia yang satu tu dia macam light sikit, yang ni gelap. Tak perasan. Tapi saya rasa semua dapat yang ni lah. Gelap. Dia lambek tadi kan? Okey, lepas tu kita ada t-shirt berkollar untuk lelaki. Okey, ada yang tanya saya boleh tak nak tukar. Saya lepas raya ni tak tahulah hai badan ni. Kan? Lepas raya ni kat sini dia ketat. Tak apa nanti. Tapi sebab ni custom made. Macam saya kata tadi, custom made kita tak buat ekstra terlalu banyak. Sebab semua jemaah dan petugas di Mekah nanti masa melontar akan pakai baju ni. Ya, nak Itu nanti. Jangan tinggal dan jangan pakai baju lain.